Daripada jauh dah nampak kau, Jamila. Kalau makeup awak selalu bercampur, awak kena cuba sandwich method. Jom Mimi tunjuk. Awak wajib ada face mist. Cari yang very hydrating. Contohnya macam House punya essence mist ni ada snow mushroom. Untuk hydratekan your skin, Saccharide Isomerate lembapkan kulit sampai 72 jam. Ini boleh pakai sebelum makeup, semasa makeup dan selepas makeup. Even selepas makeup pun, dah berjam-jam dekat luar pun, you boleh pakai juga yang ni. Okay? Lepas tu ambil cushion yang water based macam ni. House punya cushion ni 70% adalah water based. So dia memang sangat-sangat hydratekan your skin, lembapkan kulit, confirm makeup takkan crack. Coverage dia adalah medium to full coverage. Okay, kita dah siap. Ini good light. Sebelum kita pakai powder, sandwichkan cushion kita dengan face makeup. Kita biarkan dia kering. Kalau cushion Mimi pakai light, powder Mimi akan pakai warna neutral. Sebab kita nak balancekan dengan tangan kita. Korang, Mimi ambil yang dari palette je. Sebab Mimi tak jumpa yang dalam casing. Ya Allah, flawlessnya. Ini kita dah top up dengan Magic Pinky. Okay, kita dah sembuh 2 kali tadi. Ini kali ketiga. Ini kita dah spray dengan face mist. Alright tak alright guys? Almost done. Lip matte warna apa nak pakai?